Allahu 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 Allah. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana dengan kasih sayang Allah kasih sayang Allah yang bawa kita semua dalam majlis ni, untuk dalam hidup kita ni untuk memuji nama Allah. Walaupun sekali dalam hidup ni satu nikmat Allah yang sangat besar. Sebab ada orang dalam hidup mereka tak dapat nak kenal Allah sebagai Tuhan. Nikmat mengenal Allah sebagai Tuhan mengatasi segala nikmat daripada segala nikmat dalam dunia ni. Satu orang yang mati tanpa mengenal Allah sebagai Tuhan, dialah orang yang paling malang sekali. Masa saya datang sini tadi, saya tengok ada satu van orang bukan Islam, jenazah. Saya tengok dengan dua orang kawan saya dalam kenderaan tadi. Kita tengok, kita rasa sedih. Sebab ada orang telah mati tanpa mengenal Allah sebagai Tuhan. Dia diiring oleh 3 biji Mercedes. Dia diiring dengan kenderaan yang mewah-mewah, tapi dia mati tanpa kenal Allah sebagai Tuhan. Untuk tu kita semua tak ada apa-apa baik, tapi Allah telah beri kita semua Islam. Bila Allah beri kita Islam, satu kurnia Allah yang sangat besar. Sebab tu kita kena banyak belajar mengucap, Ya Allah, terima kasih kerana beri kami Islam dan iman ni. Abu Bakar Siddiq dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, kata Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas, ayat ni diturunkan memang disebabkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masa dia umur 40 tahun dalam Quran, ketika dia berumur 40 tahun, dia baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Ali radhiyallahu anhu, tidak ada mana-mana sahabat yang bertuah seperti mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang ketika awal-awal Islam yang kemudiannya sehingga seluruh keluarga di Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-puan semua bertuah macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab keluarga tuan-puan semua mengenal Allah sebagai Tuhan. Keluarga kita semua, keluarga tuan-puan mengenal Allah sebagai Tuhan. Sebab tu kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dia sedang melihat kita. Dia sangat sayang kita lebih daripada siapa-siapa pun. Dalam majlis ni, dalam masjid yang besar ni, Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita semua. Dia sangat sayang kita lebih daripada siapa-siapa pun. Allah cinta kita lebih daripada siapa-siapa pun. Orang-orang dulu mereka buat kebaikan, mereka merasai yang Allah ni melihat. Orang dulu mereka mengamalkan Islam ni dengan penuh kecintaan dan kasih sayang, penuh cinta pada Allah. Anas bin Nadar, dia seorang sahabat, dia nak pergi perang Badar. Dia tak dapat pergi perang Badar. Dia tak pergi perang Badar, dia sangat menyesal, dia sangat sedih. Kemudian dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak tunjuk pada Allah. Orang dulu buat baik, mereka nak tunjuk pada Allah. Mereka berdakwah, mereka nak tunjuk pada Allah. Mereka bangun malam, mereka nak tunjuk pada Allah. Mereka berkorban untuk agama ni, mereka nak tunjuk pada Allah. Orang dulu buat amal nak tunjuk pada Allah. Dia kata, ya Allah, wa ya Rasulullah, saya akan tunjuk pada Allah apa yang akan saya buat dalam perang yang akan datang, dalam perjuangan agama ni. Masa perang Uhud, dia berjuang. Musuh datang, ada 70 sahabat mati. 70 sahabat telah syahid. Ada sahabat sampai Anas bin Nadar, dia pergi masa musuh datang daripada bukit, dia nampak musuh datang, dia kata, aku terbau syurga daripada Jabal Uhud. Aku terbau syurga daripada Jabal Uhud. Dia berjuang dan dia naik bukit dan dia syahid. Banyak luka dekat bahagian depan badan dia. Kerana amalan dia, Allah turunkan Al-Quran. Allah benar-benar memuji Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Asbabun nuzul, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Orang mukmin lelaki
minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi. Orang mukmin yang lelaki, di antara orang mukmin lelaki ada yang benar janji dia dengan Allah. Adakah kita semua benar janji kita dengan Allah? Orang dulu bila ucap syahadah, mereka benar-benar berdakwah dan hidupkan Islam ni. Hari ni saya tak tahu apa dah jadi, tapi secara umumnya orang Islam telah meninggalkan tanggungjawab dakwah. Semua orang Islam telah meninggalkan tanggungjawab dakwah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang telah gugur, wa minhum man yantazir, ada yang sedang menunggu giliran mereka, dan mereka sedikit pun tak mengubah janji mereka dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang dulu benar-benar berjuang untuk agama ni. Mereka hidupkan Islam ni dengan sepenuh jiwa dan raga mereka. Mereka nak Allah sayang dan terima mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap daripada kita kena fikirkan, satu masa kita semua akan berdiri depan Allah, dan setiap daripada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah gembira dengan kita, tak ada orang lebih berjaya daripada kita. Semua akan berdiri depan Allah. Siapa yang Allah tak gembira dengan dia, dialah orang yang paling malang sekali. Ada seorang sahabat nama dia Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Abu Dahdah ni satu masa dia orang yang sangat kaya, sangat kaya. Satu hari ada seorang anak yatim jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak ni jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, saya nak buat kebun, tapi saya nak pasang pagar. Saya buat kebun, saya nak pasang pagar. Tapi ada satu pokok besar, pokok tamar yang besar halang, dan saya tak boleh nak pasang pagar saya, tak boleh nak tutup. Pagar saya tak boleh sempurna. Saya jumpa orang tuan punya tu jiran saya. Saya nak beli, dia tak nak jual." Orang dulu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak beli tapi dia tak nak jual. Saya minta, dia tak bagi. "Ya Rasulullah, tolong saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil orang tu. Hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah biarkan sesiapa berlalu daripada Nabi tanpa mendapat sesuatu. Nabi tak pernah biarkan orang balik daripada dia dengan kecewa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat Allah kasih dan Allah sayang. Tuan-tuan pernah fikir tak macam mana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tak dalam hati kita keinginan untuk duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia ada dua tangan macam kita. Dia ada dua kaki macam kita, dua mata macam kita. Tapi dia benar-benar berjuang untuk agama ni. Dia ada dua mata, dua tangan, dua kaki. Dia berjalan macam kita. Dia makan minum, dia perlu makan minum, dia perlu ke tandas, dia perlu keluarga. Tapi dia benar-benar berjuang untuk agama ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, budak tadi jumpa Nabi, anak yatim tadi, Nabi panggil orang jiran dia tu. Dia kata, "Nak tak aku bagi kamu aku beli kamu punya tamar ni dengan tukarkan dengan satu pohon dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak aku tukarkan dengan satu pohon dalam syurga?" Orang tadi tak nak, dia tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia keluar je, Abu Dahdah telah pegang tangan lelaki tadi. Dia kata, dia pegang tangan lelaki tadi, kemudian dia kata, "Ya Rasulullah, janji yang sama untuk saya." Ya. Dia pegang orang tu, dia kata, "Kamu kenal saya?" Orang tu kenal Abu Dahdah. Dia tengok Abu Dahdah nak berurusan dengan dia, dia terus gembira. Sebab Abu Dahdah ni sangat kaya. Dia ada 500 pokok dalam kebun dia. Rumah yang besar, kebun dia sangat besar, dia 500 pokok. Orang tu kata, Nabi kata, "Ya Abu Dahdah, janji yang sama untuk kamu." Dia kata, "Baik, sekarang saya nak tukar 500 pohon saya dengan satu pohon kamu." Gila ke tak gila? Kalau kita tukar satu-satu, dia tukar 500, tukar dengan satu. Tuan-tuan buka lah mana-mana, guna kalkulator mana pun mesti rugi. Tapi orang dulu, mereka inginkan akhirat. Akhirat ni depan mata mereka. Mereka nak Allah sayang dan gembira dengan mereka. Dia tukar 500 pohon tadi dengan satu pohon. Masa orang tu dah setuju, dia pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dahdah kata, "Ya Rasulullah, kamu dah nampak pohon tamar saya sekarang?" Dia tanya, "Ya Rasulullah." Orang dulu menyejukkan hati mereka ialah janji-janji syurga.
Ya Rasulullah, kamu dah nampak pohon tamar untuk saya? Kata Nabi, Abu Dahdah, betapa banyak pohon tamar untuk kamu dalam syurga ketika ini. Lebih kurang itu maksudnya. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, ditanya banyak kali, ya Rasulullah, dah ada ke pohon tamar dalam syurga? Nabi kata, ya Abu Dahdah, betapa banyak pohon tamar untuk kamu dalam syurga ketika ini. Dia ulang lagi, ya Rasulullah, dah ada ke pohon tamar untuk saya? Nabi kata, Abu Dahdah, betapa banyak pohon tamar untuk kamu dalam syurga ketika ini. Abu Dahdah terus balik beritahu kat isteri dia, yang abang dah jual 500 pokok ni dan tukar dengan 1 pokok. Isteri kata, abang dah gila dah. Inilah kebun yang paling abang sayang, inilah kehidupan kita. Dia kata, kemas-kemas barang kita pindah sekarang. Isteri makin marah. Kalau kita gila abang dah gila kenapa ni? Buang terbiat, ajaran apa abang ikut ni kan? Dah sesat dah abang ni. Sekali dia kata apa? Wahai isteriku, aku dah tukar 500 pohon tamar dan rumah kita dan kebun ini dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata isteri dia, wahai suamiku, aku tak pernah dengar perniagaan yang lebih menguntungkan daripada hari ini yang kamu berniaga. Isteri orang dulu, mereka mencintai Allah. Mereka menggalakkan suami mereka untuk berjuang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jadi? Dia pun kemas-kemas barang dan dia pergi berjuang. Dia tinggal dalam rumah yang sempit, yang kecil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang dulu nakkan janji Allah, nak kepastian yang mereka ada tempat dalam syurga. Ini yang membezakan sahabat dan kita semua. Kita semua tak tahu kita macam mana tempat kita di akhirat. Orang dulu mereka dah dapat janji Allah. Kita semua belum lagi dapat dengar janji Allah SWT. Nabi tengah duduk macam ni. Nabi kata, nak tak aku tunjuk pada kamu? Nabi kata tengah duduk dengan sahabat macam ni, nak tak aku tunjuk pada kamu penghulu bagi penduduk syurga, bagi penduduk syurga yang kemudian dan penduduk syurga yang terdahulu kecuali Nabi-Nabi. Maknanya orang yang paling hebat, paling tinggi syurga dia bawah daripada Nabi-Nabi. Nak tak aku tunjuk pada kamu penghulu syurga bagi umat yang kemudian dan umat terdahulu. Sahabat kata, ya Rasulullah, mana? Nabi kata, lihatlah 2 orang yang sedang berjalan dan 2 orang yang sedang pegang tangan. Masa tu Abu Bakar dan Umar sedang berjalan dan mereka sedang berpegang tangan. Orang dulu mereka berjuang untuk agama dan mereka berkasih sayang kerana Allah. Sebenarnya orang Islam ni, Allah SWT suruh kita ni berkasih sayang. Nabi SAW, dia ada seorang sahabat nama Zahir radhiyallahu anhu. Dia orang kulit hitam, orang kampung cacat. Tapi Nabi nampak dia kat pasar, Nabi tutup mata dia. Nabi kata, siapa nak beli budak suruhan ni? Sahabat tu gembira, Nabi pegang, hargai. Bayangkan orang yang hebat, mulia, tapi Nabi SAW hargai dia. Walaupun dia orang Arab yang sangat mulia, tapi orang-orang Badui pun dia sayang, dia muliakan. Orang yang mencintai Allah, dia sayang semua orang. Walaupun orang tu negeri mana, apa taraf hidup dia, tahap dia, semua ni sama. Yang bezakan dia takwa. Lagi orang dekat dengan Allah, dia tengok orang, dia lagi sayang. Kalau orang jauh, tanda kita semakin jauh daripada Allah. Kita tengok orang, kita rasa nak marah, benci, sakit hati, tanda kita jauh daripada Allah. Tanda kita dekat dengan Allah, siang kita semakin menyayangi orang. Tengok orang rasa sayang. Kalau tak dapat lagi, kita belajar. Tengok orang, doa, ya Allah, nampak orang tu buruk, ya Allah, tukar keburukan dia kepada kebaikan. Beri kebaikan daripada saya. Macam tu, insya-Allah. Alhamdulillah, kalau kita lihat pada hari ini, sambutan amat menggalakkan. Jadi ini amat dialu, amat sangat-sangat kita nilah baguslah untuk, sebab bila ada festival layang, sambil itu kita ada dakwah. Jadi bila kita dia pergi tempat yang terbaik, pergi tempat baik, kita semua kumpul tempat yang baik, insya-Allah semua jadi baik. Johor insya-Allah jadi semuanya orang baik-baik, insya-Allah.